Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Okay, macam mana ibadah puasa korang untuk tahun ni? Harap semuanya okey. Okay, untuk video kali ni kita nak buat prayer raya. Sebab raya nak dekat kan. Walaupun berapa minggu lagi, tapi still lah kita dah dekat lah. Jadi hari ni kita nak buat biskut raya. Apa nama dia? Strawberry almond swirl. Strawberry almond swirl ataupun strawberry almond berpusing. Okay, jom. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke dapur saya lagi. So hari ni saya nak buat biskut pula untuk raya. Biskut strawberry almond swirl nama dia. Nanti you tengoklah apa yang jadi. Kita tengok resipi dia, bahan-bahan dia. Okey, mula kita guna ni mentega pure butter. Kita guna pure butter Okey. Lepas tu gula icing. Kita susu tepung. Kita guna chocolate rice. Kita guna badam serbuk, tepung jagung, tepung gandum dan telur 1 biji. Tu? Okey. Tu tak? Tu dia punya tu tadi. Okey. Okey. Kita mula sekarang. Butter kita jangan terlalu lembik Kita kena guna dia masih keras lagi sikit. Kita masukkan gula icing. Masukkan gula icing ya kawan-kawan. Masukkan ketui gula icing. Okey. Kita pukulkan dia. Kita mix it well. Kita tak boleh pukul dia terlalu lama macam kita pukul kek dia tak boleh kembang. Kita pukul sekejap je, ratakan dia. So kita masukkan telur. Kerana saya nak guna strawberry, saya masukkan satu seluti strawberry. Kuat ya bau strawberry dia. Kuat bau dia. Kuat susu tepung. Okey, masukkan susu tepung. Lepas tu kita kacau lagi. Masukkan serbuk badam. Serbuk badam ni kita kena masak apa nama tu, bakarkan dulu ya. Amplet, apa nama ni? Amplet. Tak payah banyak-banyak sih.
sikit je untuk merangupkan biskut. Sebab kita buat tak banyak, kita letak sikit sahaja. Segini. Masukkan dalam tepung. Jagung. Jagung. Masukkan tepung gandum sedikit-sedikit dulu. Kita pukul kita nak adun biskut ni tak boleh tak payah pukul lama-lama, takut dia kembang kan. Ini kita ni last saya masukkan ni chocolate rice. Okey. Itulah kejadian ni. Sedap bau strawberry. Inilah dia kejadiannya macam ni. Ya, dia melembik sikit. Sebab kita nak picit dia nanti. You all kalau nak pukul ni, you all guna K apa tu? Dia punya K bitter tu. Saya tadi cari tak jumpa, jadi saya tu pakai yang untuk adun kek. Masukkan dalam piping bag. Jangan banyak-banyak, nanti kita susah nak picit. Sekejap lah. Ni kita potong. Masukkan dalam ni. Ya. Saya ambil loyang ni. Loyang. Tengok tu. Ada orang tengah kodeng. Tak, bau sedap dekat ni. Okey, kita buat dia macam ni swirl. Jadilah begitu. Okay, macam ni, tak perlu alas. Tapi kalau you all ada dia punya mat tu kan, yang untuk kita buat brownies cookies tu, yang bulat-bulat tu, yang plastik tu kan, apa tu, getah tu. Kalau guna yang itu, kita ikut size tu, lagi cantik dia. Selalu saya guna tu, tapi hari ni tadi saya malas nak ambil dekat saya punya bengkel kat bawah tempat buat cookies saya kat bawah tu. Jadi saya buat macam ni je. Dah siap kita cetak. Sekarang kita
nak bakar pula. Okey, saya nak beritahu. Seandainya dough you all nak buat kan, terasa macam keras, nak picit tak? Nak picit tak boleh. Tambahkan butter. Tambah butter lagi. Agak-agak dia dah boleh, jangan terlalu lembik sangat lah. Agak-agak dia dah boleh dipicit tu. Okey, cukup. Itu tips saya juga. Yang keberapa? Yang tiga. Yang pertama, guna butter, jangan guna butter yang terlalu lembut. Masa kita nak ngadun, guna butter keras sedikit supaya biskut kita tak terlalu lembik dan berminyak ketika diadun. Dan biskut pun tak mengembang. Itu yang pertama. Okey, itu yang pertama tadi kan. Apa lagi tipnya yang saya nak bagi ni? Entah. Tip kedua tadi, tambah butter kalau terlalu. Kalau katalah dough you all ni keras, tambah butter. Jangan takut, tambah je butter lagi sampai boleh dipicit dan tak pecah maksudnya. Okey. Lagi satu kepada mak-mak ni yang bekerja tapi nak buat biskut sendiri, boleh je buat di waktu malam ke. Katalah you all dah siap macam ni, tak sempat nak bakar, dah lewat dah malam nak tidur, you all boleh wrap dia, tak payah bakar dulu, besok bakar, sambung bakar, boleh. Ya, macam itulah cara kita. Kalau kita buat biskut yang banyak kan, kita tak sempat nak bakar satu hari habis. Kita akan sampai besok. Tapi tak ada masalah, biskut tu lagi cantik sebenarnya dan lagi meresap dan sedap. Itu tipnya juga. Nak panaskan coklat. Panaskan coklat tu apa coklat? Untuk tu nanti hias biskut. Ada yang tergaring tadi. Bakar dia ikut oven masing-masing. Kalau oven yang kecil tu mungkin dalam 140 darjah Celsius, api atas bawah. Dalam lagi kecil lagi baguslah, lama sikit bakar lagi cantik biskut. Ini tadi dalam 25 minit. Ada yang tergaring sikit tu, itu terlebih masa sikit tadi. Okey. Ni saya nak hias dia. Dia ada rasa strawberry sikit. Hiasan dia terpulanglah pada you all lah, macam mana you all nak hiaskan.
siap macam ni, kita boleh sejukkan dia dalam peti sejuk sekejap sampai dia set sekejap coklat dia. Supaya tak melekat, senang nak packing. Jangan terlalu lama, sekejap je. Okey, masuk dalam peti sejuk sekejap. Sebentar saja. Okey, siap. Tada! Dia tu tanggal tu terlalu rapuh. Patah yang ni tadi. Okey, macam inilah kejadiannya. Jangan lama sangat masukkan dalam peti sejuk. Jangan sampai dia, orang kata, berpeluh kan. Ini jangan risau ni yang belakang, sebab tu kita just pack the coklatnya di depan saja. Kita dah siap untuk biskut raya yang ni. Tunggu, stay tune untuk next video part 2. Jadi untuk video kali ni jangan lupa macam biasa like, comment, share and subscribe. And cuba resipi ni, okay? Bye.